Polis tangkap kedai kau juga mangsa bukan skamer. Okey, ni soalan ini benda yang best lah. Saya macam ni lah okey. Anda sama-sama dengan saya berfikir tau. Okey. Guys, bila anda katakan yang kedai akaun ni sebenarnya mangsa, saya nak cakap beginilah. Macam mana kau nak kata dia mangsa kalau dia sendiri yang tidak mengikut SOP seorang pemilik akaun? Apa dia SOP seorang pemilik akaun? Anda merupakan pemilik akaun, anda tidak boleh jualkan akaun bank anda tak boleh sewakan akaun bank anda. Benda ni benda asas. Apa lagi SOP lain yang anda harus tahu? Anda merupakan pemilik akaun, anda tidak boleh menyerahkan akaun bank anda termasuk dengan kau punya password dan apa-apa maklumat sulit bank kau tu yang boleh menyebabkan orang lain kontrol akaun bank kau. Macam mana kau nak katakan kau mangsa sedangkan kau sendiri melanggar ataupun tidak mengikut SOP, Mat? Macam mana kau kata kau mangsa, kau sendiri tidak mengikut peraturan? Kenapa? Macam mana kau nak kata kau mangsa ni? Sebab kau sendiri tak ikut prosedur tu. That's why aku tak faham bila orang kata, oh ni semua mangsa. Mangsa macam mana, Mat? Kalau kau yang jual, kau yang sewakan, kenapa kau kata kau mangsa? Kau sendiri yang melakukan kesalahan tu. Okay, katalah, banyak orang katalah dia sebenarnya diperdaya. Nak pinjam duit, akhirnya dia jadi kedai akaun. That's why saya berbalik kepada prosedur tadi. Apa prosedur peraturan nak pinjam duit? First, dalam peraturan nak pinjam duit harus pinjam di syarikat pinjaman berlesen. Kena pergi tempat berlesen lah. Kalau kau pergi tempat haram atau tidak berlesen, nak kata kau betul ke? Mana satu? Betul ke salah? Contohlah, ada syarikat ambil lesen memandu. Ada company yang dia buat betul, ikut proses. Pergi ambil exam, ada macam-macam lah proses-proses dia. Ada company ni dia tak ikut proses tu, sekolah mandu. Thank you, sekolah mandu. Bayar je boleh lepas. Kalau kau bayar je boleh lepas, adakah kau nak kata kau mangsa? Sedangkan kau tahu itu bukan prosedur dia. Sedangkan kau tahu bila nak ambil lesen dia kena melalui proses ini. That's why masalah kita di Malaysia ni adalah apabila ada pihak yang menormalisasikan benda tu seolah betul benda yang tak legal. Dia macam gini. Kalau kau ikut peraturan, kau takkan berhadapan dengan masalah. Tapi kalau kau jenis memang tak ikut peraturan, dah tahu dah kalau nak bayar saman trafik, kau kena pergi dekat kaunter trafik. Tiba-tiba ada sipulan datang buat announcement, siapa nak bayar saman trafik, mari jumpa saya bawa pokok, saya boleh bagi diskaun. Ramai orang pergi jumpa dia, kau kena kencing. Engkau sendiri hendak libatkan kau dengan aktiviti atau transaksi yang salah, yang tidak ada lesen. Ni senang ni senang. Tak apalah, yang ni tak ikut jalan yang beratur tu, ini tak ikut proses, ini lagi senang, blacklist pun boleh pinjam, baik aku pergi yang ni. Macam mana kau nak kata kau mangsa sedangkan kau sendiri melibatkan diri kau dengan aktiviti yang tak betul?